Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk cerita yang akan saya sampaikan pada hari ialah singa yang membalas budi. Pada zaman dahulu, ada seorang tentera yang suka memburu binatang. Dia memburu binatang dengan menunggang kuda. Pada suatu hari, dia masuk jauh ke dalam hutan untuk memburu binatang. Tiba-tiba dia terdengar bunyi nama yang sangat kuat. Haum, haum, haum. Dia terasa sangatlah takut. Dia pun memerhatikan kudanya. Tiba-tiba melompat seekor singa yang sangat besar. Singa itu berjalan dengan perlahan ke arah tentera. Kakinya tempang. Singa duduk lalu menghulurkan kakinya. Singa tundukkan kepala, air matanya mengalir. Tentera pun ternampak banyak duri yang mencucuk kaki singa itu. Tentera pun berasa kasihan. Tentera datang ke singa lalu mencabut duri itu. Singa menjilat tangan tentera sambil memandang. Sebagai tanda terima kasih. Mulai hari itu, tentera berkawan baik dengan singa. Setiap hari mereka berjumpa di dalam hutan. Sekian, terima kasih. Okey, adik, di dalam cerita tersebut, apakah watak utama dalam cerita yang adik ceritakan tadi? Buat baik dibalas baik. Cikgu tanya, watak apa yang adik ceritakan dalam cerita adik? Siapa yang dalam cerita adik tu adik cerita? Tentang siapa? Singa dan tentera. Okey, adik, soalan yang kedua. Kenapa singa tu menjilat tangan tentera tu tadi? Sebab tentera menolong singa. Kenapa singa menjilat tangan tentera tersebut? Sebab apa dia jilat? Tentera sudah menolong singa. Okeylah, bolehlah. Tapi sebagai tanda terima kasih. Okey, terima kasih.